Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua sahabat dan semua sahabat-sahabat Rasulullah sekalian. Allahumma aftah alaina futuhal arifin al-hikmah waftah alaina min ladunna ilma kama fatahna bi sayyidin nabiyyi bihaqqi taha abil qaunaini wajadil hasanaini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, syukur kami terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma waffiqna li amalil khairi wa khairil amali ya rabbal alamin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kami terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita duduk di dalam keadaan sihat wal afiah. Moga-moga kita dapat boleh menunaikan ibadah dengan sempurna pada malam ini, pada pagi hari ini, pada waktu ini. Sambungkanlah kita pada EP seterusnya untuk muzakarah dan murajaah kitab. Jadi saya ingin membacakan satu kitab lagi, namanya kitab Matan Jawharah At-Tauhid. Ini adalah kitab syarah bagi Matan Jawharah At-Tauhid bagi Al-Imam Syekh Ibrahim Laqani. Kitab Jawharah At-Tauhid bagi syarah dia bahasa Jawi bagi Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani, bagi Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani. Telah diterjemahkan dia oleh seorang ulama Jawi dengan bahasa Melayu. Jazallahu muallifihuma khairan. Moga-moga dapat kita boleh ambil iktibar dan ambil mafhum dan faham daripada kitab yang kita dapat muzakarah pada waktu ini. Alhamdulillah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Setiap kali insya-Allah kita akan memulai setiap pekerjaan atau perkara, kita akan mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah telah bersabda kata, kullu zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta. Iaitu setiap pekerjaan, kullu zibalin, setiap pekerjaan, setiap urusan, setiap perkara, kamu tak boleh nak memulakan, melainkan kamu kena mula dengan nama bismillahirrahmanirrahim. Fa huwa akhta. Maka kalau tak guna nama basmalah tak ni, maka amalan saat ini tak digunakan. Sambungkan kitab ini, iaitu Alhamdulillah wa sallallahu ala khabari khalqih khaira khalqih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka inilah sesuatu syarah yang latifun atah mukhtasar Jawharah Tauhid. Atah mukhtasar iaitu
satu kitab namanya Jawharatut Tauhid. Namanya bagi syekh yang fadil, namanya bagi syekh yang fadil, iaitu syekh yang mulia, lagi alim, fadil, lagi alim, iaitu nama alim ulama kita Ibrahim Al-Imam Al-Syekh Ibrahim Laqani. Nurullahi Sarihu. Dan ku namai akan syarah Aqidatul Iman, dan dia dinamakan nama kitab ini nama Syarah Aqidatul Iman. Satu syarah Aqidatul Iman. Dalam syarah Jawharah Tauhid halnya iaitu satu nama kitab dikatakan nama kitab Jawharah At-Tauhid, halnya ibaratkan dengan bahasa Jawi, iaitu mengibaratkan diterjemahkan jadi bahasa Jawi supaya mudah bagi orang yang mubtada di dalam agama. Di dalam agama, supaya memudahkan bagi orang yang bermula di dalam agama kita, iaitu dia baru nak mula. Jadi dia tu baru nak mula, mudahlah bagi dia dengan bahasa Jawi, Melayu, Jawi. Dan ku pohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala taufik di dalam sempurnanya dengan hormat, iaitu aku meminta dan memohonkan kepada Allah Rabbul Jalalah, iaitu kita mohon ke apa? Taufik. Taufik darinya dalam sempurnanya dengan hormat penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya kesempurnaan dan dengan hormat, dengan kehormatan penghulu kita iaitu Sayyidina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh rahmatullahi alaihi Al-Syekh Imam Al-Ibrahim Laqani, Bismillahirrahmanirrahim, yakni aku mulai dengan berkat asma'ullah ta'ala, aku mulai dengan keberkatan asma'ullah ta'ala yang memberi negeri, yang memberi anugerahi akan hambanya, iaitu Allah Ta'ala memberi kerahmatan, anugerahi atau kebahagiaan, kebaikan akan hambanya ini, lagi yang memberi nikmat akan dia dan makna Tuhan bukan sekadar hidup kita saja, Tuhan beri rahmat ke siang belah kepada kita, dan apa banyaklah nikmat yang kita tak dihitungkan. Dan makna bismillah itu kemuliaan Allah, arti Allah, iaitu bismillah dengan nama Allah itu kemuliaan Allah. Arti Allah ini zat yang wajib. Gapanya? Zat wajib al-wujudi. Wajib wujud. Itu yang bersifat kamalat. Gapanya sifat kamalat? Sifat kesempurnaan. Sifat kamaliyah. Sifat kamalat, maha suci daripada sifat. Naqaid, yang berlawan daripada sifat. Naqaid berlawan daripada sifat kamalat. Sifat kesempurnaan itu hak Allah Ta'ala. Tetapi sifat hak tak sempurna panggil sifat naqaid tadi ni, hak tunggan kam tak ada. Maimi. Dan makna Ar-Rahman, kalimah yang kedua, Bismillah Ar-Rahman, itu bersifat mudah. Sifat gapo yang pertama ini Ar-Rahman, iaitu sifat yang memberi rezeki akan hambanya, yang tiada inhisar, yang tidak memberikan segala rahmat. Ar-Rahman ke siang belah, Tuhan akan beri kepada sekalian hambanya, yang tiada inhisar. Dan kalimah seterusnya iaitu dan makna Ar-Rahim itu iaitu memberi nikmat akan hambanya, iaitu memberi nikmat akan hambanya. Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, sunat membaca Bismillah atau Alhamdulillah atau berzikir. Sunat membaca Bismillah atau Alhamdulillah atau berzikir
dalam tiap-tiap perbuatan. Dalam tiap-tiap perbuatan. Kena sebut semata-mata. Yang tiada haram dan tiada dimakruh kerana sabda Nabi SAW. Tak ada haram, tak ada makruh kerana sabda, tak ada larang dak, tak ada makruh, tak ada ditegah kerana sabda Nabi SAW bermula tiap-tiap perbuatan yang tiada makruh, bermula perbuatan yang tiada makruh dan tiada haram, halnya tiada dimulai dengan bismillah. Jadi tak ada yang haram, tak ada yang makruh, hanya kena mula dengan bismillah. Atau alhamdulillah, atau segala puji hanya Allah, sebut-sebut alhamdulillah. Maka iaitu kurang berkatnya adapun hakam orang, iaitu kurang berkatnya. Kalau tak ada mulai dengan kalimah ini, bermaknanya tak, jadi kurang keberkatan, kurang berkat. Adapun hukum orang yang membaca bismillah itu 4 perkara. Bagi hukum orang yang nak membaca bismillah saat ini 4 perkara. Pertamanya wajib, keduanya sunat, ketiganya makruh, keempatnya haram. Ini hukum bagi orang yang membaca bismillah 4 perkara. Adakah banyak saat ni? Adanya wajib kena baca bismillah, adanya sunat kena baca bismillah, adanya makruh baca bismillah, ada haram baca bismillah. Ketika mana kena baca wajib, ketika mana kena sunat, ketika mana haram, ketika mana kena makruh. Kata Syekh Al-Imam Ibrahim Laqani rahmatullahi alaih, alhamdulillahi, yakni tiap-tiap sifat al-uluhiyah. Alhamdulillah, tiap-tiap sifat uluhiyah lagi kamalat, itu tentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang dikatakan sifat ketuhanan saat ini dan lagi sifat kamalat hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala satu. Syahdan, puji itu dibahagi pula atas 2 bahagian. Dikata alhamdulillah bermakna kata segala puji hanya bagi Allah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama, puji yang qadim, dan iaitu 2 bahagian pula, iaitu puji qadim terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu puji yang qadim kepada yang qadim. Puji qadim yang qadim. Dan puji yang qadim kepada yang hadis, yang baharu. Puji saat ni kepada yang ada 2, ada puji yang qadim. Terbahagi pula kedua. Qadim, puji kepada qadim yang qadim, puji qadim yang hadis. Dan kedua, puji yang baharu. Puji yang qadim dan puji yang hadis. Puji yang qadim, puji qadim yang hadis. Dan iaitu puji yang kedua, iaitu puji yang baharu, iaitu puji yang hadis. Dan iaitu 2 bahagia pula, puji yang baharu kepada yang qadim. Puji yang baharu kepada yang qadim, dan puji yang baharu kepada yang baharu, puji yang baharu kepada yang baru, puji yang hadis kepada yang hadis. Kepada yang baharu, maka kata Syekh rahmatullahi alaihi ala silatihi. Ayat dalam kitab Jawharat Tauhid kata alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi. Sekat tu. Gapo dikata kalimah alhamdulillahi ala silatihi. Ala silatihi gaponya? Yakni tiap-tiap puji itu tentu bagi Allah Ta'ala atas rahmat Allah Ta'ala. Ala silatihi yakni tiap-tiap puji itu tentu bagi Allah. Tak ada yang lain, hanya bagi tentu kepada Allah. Tentu bagi Allah Ta'ala atas rahmat Allah Ta'ala.
yakni tiap-tiap puji itu tentu bagi Allah Ta'ala atas rahmat Allah Ta'ala. Syahidan dibahagikan pula puji itu atas 4 bahagian. Puji itu terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, puji lughawi namanya. Yang pertamanya puji lughawi namanya. Dan iaitu memuji kepada Allah Ta'ala dengan lidahnya. Memuji kepada Allah Ta'ala akan lidahnya. Dengan lidahnya sebab muqabalah dengan nikmat. Muqabalah mengganti dengan nikmat atau tiada muqabalah dengan nikmat, maka iaitu puji lughawi namanya. Nama yang pertama iaitu puji lughawi. Dengan sebab kita ni nak muji kepada Allah Ta'ala dengan lidah sebab muqabalah dengan nikmat atau tak muqabalah dengan nikmat. Iaitu puji lughawi namanya. Dan kedua, puji istilahi. Puji lughawi, puji istilahi namanya, dan iaitu memuji akan Allah Ta'ala sebab memberi nikmat Allah Ta'ala atau lainnya sama jua. Memuji dengan lidah atau dengan jawarih. Jawarih maknanya segala perbuatan kita. Iaitu kita puji dengan istilahi. Gaponya memuji akan Allah Ta'ala sebab memberi nikmat Allah Ta'ala atau lainnya sama jua. Memuji dengan lidah atau dengan jawarih atau dengan hati, maka iaitu puji istilahi namanya. Atau dengan hati, maka iaitu puji istilahi. Iaitu dengan puji yang istilahi atas kata setengah ulama radhiyallahu anhu. Setengah ulama radhiyallahu anhu. Dan keempat, puji syukur. Puji syukur yang istilahi. Dan iaitu merentahkan barang yang dinikmat Allah Ta'ala yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Seperti nikmat mata, seperti mana nikmat lidah dan telinga dan akal fikiran kita dan fikir-fikiran kita dan jawarih, iaitu segala-gala gerak-geri kita, jawarih dan barang sebagainya diperintahkan kepada keredaannya, dan sebarang yang sebagai diperintahkan kepada keredaannya Allah Subhanahu Wa Taala, maka iaitu puji syukur istilahi namanya. Jadi saya buat kesimpulan pula kepadanya terbahagi kepada 4 bahagian. Satunya nama puji lughawi. Yang keduanya puji istilahi. Dan yang ketiganya puji syukur. Puji lughawi, puji istilahi, puji syukur. Puji syukur yang lughawi. Dan yang keempatnya puji syukur yang istilahi. Puji lughawi, puji istilahi. Puji syukur lughawi, puji syukur istilahi. Maka kata Syekh rahmatullahi alaih, summa salamullahi ma'salatihi ala nabiyyin ja'a tauhidi wa qad araddinu 'anit tauhidi. Ada mata jawharah tauhid. Adanya mata jawharah tauhid. Kita sapa di kalimah summa salamullahi ma salatihi. Yakni maka salamullahu ta'ala serta rahmatnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salam Allah Ta'ala serta rahmatnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya disuruh oleh Allah Ta'ala kepada segala makhluk dengan membawa a'lam. Jadi membawakan apa? Ma'solatihi summa salamullahi ma'asolatihi summa ma'solatihi. Kemudian dibawakan salam Allah Ta'ala dan serta rahmatnya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyin ja'a bitauhid.
Hang disuruh oleh Allah Subhanahu Taala kepada segala makhluk dengan membawa apa? Atas Nabi saat ni membawa ja'a dengan membawa ilmu tauhid, bit tauhidi, iaitu membawakan ilmu tauhid. Dan sesungguhnya sunyi wa qad arad-dinu anit tauhidi. Dan sesungguhnya sunyi agama itu daripada ilmu tauhid. Sunyi agama itu daripada tauhid, daripada ilmu tauhid. Syahdan artinya salamullahi ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu racun daripada hidayah Allah Ta'ala yang munasabah kepada martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata setengah ulama iaitu racun daripada sejahtera ia daripada fitnah. Iaitu racun daripada sejahtera ia daripada fitnah dunia dan akhirat. Adanya fitnah di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan kata setengah iaitu racun daripada memeliharakan Allah Ta'ala daripada dosa. Daripada memeliharakan Allah Ta'ala daripada dosa besar dan dosa kecil. Mana kata kita ni kena jaga, peliharakan daripada segala dosa besar dan dosa kecil. Dan kata setengah ulama iaitu racun daripada memeliharakan Allah Ta'ala daripada dapat i'rad basyariah yang menjatuhkan, mencelakan dia. Satu iaitu Allah Ta'ala nak menjagakan kita, memeliharakan kita dapat i'rad basyariah yang menjatuhkan dan mencelakan dia. Dan arti salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu racun daripada memberi anugerah Allah Ta'ala. Dengan anugerah yang tiada inhisar, hanya disertakan dengan ta'zim. Serta diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah itu tiada inhisar dan disertakan dengan ta'zim. Yang menyertakan daripadanya membesarkan. Adapun salat daripada Allah Ta'ala itu rahmat namanya. Dan daripada malaikat itu istighfar. Salawat daripada Allah Ta'ala itu adalah rahmat namanya. Dan daripada malaikat itu istighfar namanya. Dan daripada manusia dan jin itu doa namanya. Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia panggil salawat, dan bagi malaikat dia panggil istighfar, dan bagi manusia dan jin dia panggil doa. Kita ni pasti kena doa. Doa kepada Allah daripada hayawan dan jamadat, perkara hayawan iaitu binatang dan barang yang dan jamadat dan barang sebagainya itu ibtihal dan tadarruk namanya. Atau perkara yang dikatakan binatang dan daripada benda-benda bagai-bagai yang lain itu panggil ibtihal dan tadarruk. Namanya yakni ikrar. Semua itu panggil ikrar. Iaitu bagi hayawan, bagi yang jamadat, benda yang tak ada hidup. Dan panggilnya yakni ikrar. Syahidan sekiranya membanyakkan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam malam Jumaat. Pastilah kita banyak membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumaat. Seperti misalnya, dan siangnya iaitu Jumaat, istimewa ketika waktu ijabah, iaitu adanya waktu nak mengijabahkan doa, iaitu memakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala doa, dan waktu hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan di dalam satu kitab daripada kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makruh membaca solat di dalam tempat yang najis. Dan ketika bersing, dan makruh pula barang yang dikerjakan oleh orang yang dengan membaca salawat waktu harus. Dan iaitu sangat bid'ah dengan sesat, dan sesat jikalau berubah makhraj hurufnya. Baca kita ni pasti kena betul, kena molek. Kalau tak betul dengan makhraj, gaponya makharijal huruf, tempat keluar suara, kalau disilapkan daripada makhraj hurufnya, maka akan ubah makhraj huruf itu istimewa dengan laib
dan tertawuk dan ada kalanya menjadi kufur atas yang demikian itu, jikalau berubah maknanya serta dikosakkannya kerana hormat ta'zim. Dan makruh pula yang ifradkan solat, iaitu mempertamakan, iaitu mendahului solat daripada salam. Kena mendahului solat daripada salih. Dan sunat membaca solat atas sekalian Nabi, salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atas sekalian Nabi, ala anbiya'i wal mursalin, iaitu kita sapa kepada sekalian Nabi yang tiada khilaf ulama di dalam nabinya. Banyak Nabi, maka sapa kepada semua. Dan sunat pula membaca solat atas segala rasul. Dan makruh membaca solat dan salam lain daripada Nabi dan Rasul malaikat jikalau tabi' salah sesuatu daripada keduanya. Syahidan, sunat membaca taradih atas sekalian sahabat dan ulama radhiyallahu anhu, hanya khilaf atas setengah ulama. Terus pula hanya syahidan, arti Nabi itu manusia yang lelaki lagi merdeka yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya sudah suruh menyampaikan kepada makhluk atau tiada. Dan kata Syekh rahmatullahi alaihi, adapun menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Syekh Al-Imam Al-Ibrahim Laqani, adapun menyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai umurnya 40 tahun. Ketika seorang saat ini siapa umur, iaitu umur 40 tahun, sallallahu alaihi wasallam serta membawa ilmu tauhid ketika balik sesak manusia dalam menyengutukan sifat uluhiyah kepada lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan contohkan kepada masa Nabi saat ini, apabila sampai umur 40 tahun, maka diperintah oleh Allah SWT untuk membawakan manusia dikenalkan tauhid, supaya nak mengembalikan kesesatan mereka itu dan menyengutukan mereka itu dengan Tuhan, dengan sifat uluhiyah kepada lainnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan arti ilmu tauhid itu afrakkan yang disembah sebenarnya dengan ibadat serta i'tiqadkan wahdaniyah, iaitu nak mengajarkan supaya nak mentauhidkan, nak mengajarkan supaya mereka itu i'tiqad kewahdaniyah, ke satu Allah yang satu, zatnya wahdaniyah dan sifatnya dan af'alnya. Dan kata setengah ulama, iaitu ibarat daripada mengiktikadkan ke sana zat Allah dan sifatnya dan af'alnya, zat Allah dan sifatnya dan af'alnya. Dan arti nama agama itu racun daripada merintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nama agama itu racun daripada perintah Allah Taala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada orang mukallaf dan sekata setengah daripada ulama, iaitu racun daripada taat, dan kata setengah ulama racun daripada juzuk dalam hari kiamat. Kata setengah ulama dan iaitu racun daripada hisab, maka yang awal itu pula yang rajih. Yang dikatakan hak awal tadi itu iaitu rajih. Syahidan, nama wahyu itu iaitu racun daripada yang disampaikan Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dibacanya oleh Jibril kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh rahmatullahi alaihi, fa arsyadal khalqa lidinil khalqa lidinil haqi bisayfihi wa hadihi lil haqi Muhammadul aqib li rusli rabbihi. Ini satu materi hajar tauhid. Arsyadal khalqa lidinil haqi bisayfihi wa hadihi lil haqi
Muhammadul akib li rusli rabbihi. Sekat tu dah. InsyaAllah. Yang ni yang menunjukkan ia akan sekalian makhluk bagi agama Allah SWT dengan pedangnya dan menunjukkan kepada jalan yang benar Nabi Muhammad namanya, yang menjadikan kesedihan yang dinamakan kesedihan segala rusul dan Nabi kerana menjadi ia pesuruh Allah SWT. Kau dah ni, insyaAllah kita akan baca sambung pula. Kita ambil daripada mata ini. Jadi daripada Farshadal Khalqa Lidinil Haqqi Bisabihi wa hadihi lil haqqi Muhammadul Aqib li rusli rabbihi. InsyaAllah moga-moga dapatkan taufik dan hidayat bagi si pendengar semua. Moga-moga diberikan ilmu dan taufik hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada taufik hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung pula pada EP yang seterusnya kalau diizinkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Akhir dengan lafaz yang mulia, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.